Okay, we got Concord Hotel. This is the card. Bilik 1307. Bilik. Okay, ini bilik dia. Okay, ni TV. Ada katil. Okay. Katil double bed queen. Okay. Ada telefon, boleh call. Reception ni dekat bawah. Kerusi untuk santai-santai. Dan ada view dia macam ni lah. Hutan bandar. Okay, ini view dia. Okay, ni cermin besar untuk kira TV. Ada air 2 botol. Ada complimentary. Ada cawan, ada teh, ada gula. Kopi pun ada. Mini ice box. Tak ada gapo. Ni ada apa? Ada kendi. Tak ada apa. Okay, ada juga ayam pot. Boleh ayam baju. Dan di sini ada hanger untuk letak baju-baju. Okay, ni ada kawasan letak beg. Okay, saya letak beg saya di sini. Dan di ruangan ini anda boleh letak kasut. Okay, ada kasut. Letak kasut di sini. Okay, letak selipar di sini. Okay. Dan ini dia tandas. Tandas dia. Ada sinki. Dia ada bagi sabun. Ada gelas untuk letak berus gigi. Kita menggosok gigi. Cermin dia. Dan ada juga hair dryer. Boleh keringkan rambut selepas mandi. Okay, di bawah ni ada apa? Tengok dia bagi berus gigi. Ada berus gigi dental kit. Shaving kit pun ada. Tapi saya tak bawa shaving machine tu. Okay, ni apa benda ni? Ni letak ada cotton bud dan untuk saya pun tak pasti apa. Okay, ni sanitary bag. Dan ini shower cap. Shower cap untuk biasanya perempuan lah, dia tak nak bagi rambut dia basah. Dan ada lotion. Lotion pun ada dibagi jenama apa ni. Okay, lotion. Okay, tengok shower dia macam ni lah. Dia ada cermin kaca untuk menghalang daripada air tu keluar di sini. Dan ni toilet bowl. Okay, ada tuala. Dia guna tuala ni. Dan ada cermin pula kat sini. Kita tengok. Okay, ada bidet. Nasi lemak, ada sausage dan dumpling, ada English breakfast, and then nasi goreng.
swimming pool.